Salam sejahtera. Bola sepak Piala Malaysia persaingan merebut slot keperlawanan akhir selesai malam semalam. Sungguh pun dihantui isu penggantungan jurulatih B. Satya Naden Kelantan menepati ramalan berjaya mengenepikan Kedah. Hanya satu gol memadai menyaksikan Kelantan mara sekali lagi ke perlawanan akhir 30 Oktober ini. Pertemuan kali keempat sesama sendiri Kelantan dan Kedah dalam aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Muhammad keempat malam semalam padat dengan aksi mendebarkan di depan pintu gol tuan rumah yang bermula garang sebaik sepak mula bagaimanapun gagal memanfaatkan peluang. Terikat tanpa jaringan tamat separuh masa, rembatan Syahrul Idwan Talaha di babak kedua merancakkan lagi rentak permainan. Sehinggalah 12 minit menuju whistle penamat. Percubaan Syahrul akhirnya membuahkan hasil setelah penjaga gawang lawan Helmi Aliza alias gagal menampan kemas sepakan sudutnya. Sekaligus melengkapkan kejayaan mara ke final di Stadium Nasional Bukit Jalil 30 Oktober nanti. Alhamdulillah, saya syukur kerana tanpa coach kita masih mampu untuk memberi tangan pada Kedah. Dendam kita pada tahun yang lepas, kita kalah 3-1 dengan Negeri Sembilan. Bakal kita balas di Stadium Nasional Bukit Jalil Kuala Lumpur. Baik, Kelantan main baik. Cuma nasib dia ada ujung depan. Kedah pun baik juga malah. Tahniah Kelantan. Okey, harap dia menang. Dalam pada itu, bagai sedikit terubat jurulatih The Red Warriors B. Satya Naden yang digantung tugasannya oleh FAM dengan kejayaan skuad bimbingannya ke final. Satya yang dilihat menyaksikan perlawanan dari tempat duduk penonton semalam bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Sebagai Presiden kapal, saya memang agak terperanjat kerana kes itu dah begitu lama, 2-3 bulan. Tiba-tiba di saat genting di mana kita memerlukan khidmat jurulatih, hanya ada seminggu saja lagi, tiba-tiba kita tidak dapat menggunakan khidmat ketua jurulatih di saat yang paling memerlukan. Ini bermakna kita akan ke Bukit Jalil tanpa ketua jurulatih. Tugas Satya sebagai jurulatih digantikan pembantu Siddiq Samsudin untuk tempoh 6 bulan penggantungan. Pasti ramai yang meramal ada lagi insiden panas akan berlaku di Stadium Sultan Muhammad keempat malam semalam. Namun ia tidak berlaku dengan kawalan lebih ketat pihak berkuasa di samping semangat kesukanan kedua-dua penyokong. Perlawanan malam semalam berlangsung tanpa sebarang insiden. Kawalan lebih ketat pihak berkuasa ke atas penonton di Stadium Sultan Muhammad keempat malam semalam berjaya mengurangkan risiko insiden sama berulang. Usai diperketat dengan pemeriksaan badan ke atas penyokong yang masuk ke stadium nyata lebih efektif menyaksikan suasana lebih aman. Bagi penyokong Kedah, sungguh pun kecewa dengan kekalahan, sikap lebih sporting kedua-dua pihak sebegini sewajarnya dipraktikkan dan dicontohi semua.